اللهم بارك فيه ولا تضر حصنتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kerana kita berzabih wayam barikah. Tak. Wayam bari. Ni masa nak payah sikit lah bab gini ni. Wayam bari ali'atina'u bil ikhlasi. Dan saya gio mengamak-amatilah, mengusahalah. Saya gio mengamati irtinaan ke. Mengamak-amati mengusahalah. Bil ikhlasi dengan ikhlas. Gapo ikhlas ni wa huwa dan ia ikhlas ni al-amalu lillahi ta'ala wahdah. Kita tengok bawah lagi. Ialah beramal kerana Allah Ta'ala hal keadaannya wahdah munfaridah, tunggal. Buat amal kerana Allah tunggal semata-mata, tak ada nampak sebalik yang lain. Itu dia panggil ikhlas dah. Payah dah. Nak cari di segi kita sekarang ni, nak cari ikhlas ni payah. Tak. Cari ikhlas. Moga ruhul amal ke. Ruh bagi amal. Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas ni ruh bagi amal. Bila tak ada ikhlas ni, makna amal kita tak ada ruh. Bila amal kita tak ada ruh ni, tak. Jasad tu tak akan hidup. Malaikat dia kena ada ruh. Itu tak. Faham tak? Tak. Makna la ya'isul jasadu. Tidak boleh hidup jasad illa birruh. Malaikat dengan ruh. Padahal al-ikhlas tu ruhul amal. Ruh ikhlas ruh bagi amal. Ini ngabak atas yang kena duduk tasawuf juga. Tak. Ada tasawuf juga. Ayo. Al-makna bermula makna. Ni tak boleh baca cepat lah dah. Ni kena orang panggil kena gi ngak faham pun tak apa. Hak nak pekoh tu tak apalah kita pedah. Maka annahu bahwasanya wal hal sya'nah. Tak baca benda juhul lalu tak apa. Yuta'akkadu li'tina'u dikuat akan mengamati. Kalau kita nak baca ya ta'akkadu pun tak ada apa. Tapi kita baca bina naik fa'il lalu senik lah. Wajib kita dah. Dikuat tak. Makna ditutup dengan jalan kuat akan mengamati bil ikhlas. Takluk pada amati. Mengamati dengan ikhlas. Ikhlas takluk pada ikhlas. Fi jami ima pada semua barang. Yakumu bihi yang berdiri. Tak. Yang berdiri dengan dia dengan ma'al abdu oleh hamba. Bayar pada min a'malin daripada segala amal. Mana tutup sangat-sangat ikhlas dalam segala amal. Supaya kita nak cari orang-orang ikhlas-ikhlas sungguh ni. Payah. Ayolah, supaya kita sekarang ni mengajar pun wa'lah ni pun niat dah masa sama tu ada nak menyampai, tapi ada lagi hak halus-halus tu. Supaya juga macam supaya kita jadi email kan. Kita wa'lah niat nak tunjuk kebesaran Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama pun ada juga. Nak soho, nak orang dengar suara sedap tak, nak orang puji. Payah. Tak. Hak tu kita letak kepada email. Tak, kita letak kepada kita orang mengaji ni pun supaya juga. Ada nak tunjuk tak. Kita letak kepada orang belajar pun supaya juga. Tak. Orang kata orang ngaji kuat. Orang tak tidur Ramadan je tak tidur. Payahlah kau ni. Ni barang tak apa. Misal dia. Misal bagai amal. Kasalah seperti semaya. Wa ghairiha atas balik pada salah dan lain yang pada semaya. Ya misalnya semaya ni mungkin kebahagiaan ibadat hari. Hak lain pada tu mungkin ada masa khusus. Tapi semaya ni umi dia tak. As-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad tarakad-din. Semaya tu dia bagi agama. Siapa-siapa tinggal semaya, maka sesungguh-sungguh tinggalkan. Terus merutuhkan agama. Tak. Dalam hadis tu pula hak imam hak Syekh dakwah sebab mari tu ke. La salata la dina liman la salata lah tu Syekh dakwah sebut tak. La dina liman la salata lah. Tak ada agama bagi orang yang tak ada semaya dalam diri. Hadis tu ke. La dina liman la salata lah.
dalam kitab Mundiatul Musalli. Tapi nak atas hebat lah Syekh Daud Al-Fatani tu tak, dia karya kitab Musalli tu dengan cara dia ingat dalam hati dia tak ada rujuk kitab mana-mana. Dia mari dia karya. Tak. Dia ingat dia boleh buat apa. Itu tak. Oh, masya-Allah ilmu dia tak. Qala Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya katanya wa ma umiru dan tiada disuruh. Nah, baca bina menyuruh. Dan tiada disuruhkan mereka itu. Mudarat. Illa liya'budu malaikat supaya. Mudarat. Malaikat supaya beribadahlah mereka itu akan Allah. Beribadah akan Allah. Mukhlisin. Mukhlisin ni hal pada kata wada mejamu. Hal keadaan ikhlas. Mukhlisin nanti baca dengan asak. Jamuk ke? Tapi hal pada wada mejamu. Hal keadaan ikhlas mereka itu. Lahu bagi Allah. Ikhlas maf'ul pada mukhlisin. Ikhlas ad-dina akan agama. Hunafa'ah agama yang betul lah. Tak? Ia tidak cenderung kepada belok. Wal ikhlah ni nak buat takrif ikhlas dah. Gapo orang panggil ikhlas ni? Tak? Apa ikhlas tak? Kalau istilah tu apa guna ikhlas ni dibuat ibarat supaya dengan seekor piung yang bertelur di tepi patah. Tak, dengan keadaan tak ada siapa tahu, telur pula banyak, tak ada wayak ke orang, sudah buat amal, kamu tinggal tak wakah. Itu dia panggil ikhlas. Nampak lagi tak? Itu ikhlas. Dia panggil ikhlas dah lama. Ya, buat biasa tu, ya ke buat misal dengan seekor piung lah. Ikhlas dah lama. Nampak lagi dah? Mana juga telur piung ke, kenapa tak piung? Kena? Tak kena. Umi kena piung? Dia naik patah ke? Ya orang tak ada, orang naik. Dia naik itu pula, dia gali lubang, dia akan tolong banyak. Sudah itu dia akan kamu. Itulah ibarat kata, orang ikhlas ni supaya buat amal ke malah. Tak ada siapa tahu. Buat amal tu banyak. Payah tutup pula, tak wayak siapa. Sehingga nanti ambil di akhirat. Dia panggil ibarat daripada ikhlas. Payah dah. Ya, ni tak. Tahu belakang tak. Tapi nak buat tu tak boleh. Doa lah dengan Allah Ta'ala tak. Allahumma ja'alna mukhlisina lahud-din tak. Allah Ta'ala. Bish. Huwa ya ikhlas ni gapo iradatut taqarrubi ila Allah Ta'ala. Ilah kehendak. Tak, kehendak mendekati diri. Tak, kehendak mendekati diri. Bukan diri tu makna jasa. Nampak enggak dah? Maksudnya kehendak mendekati diri ni. Syekh Daud Al-Fatani kita pun ada ayat. Kehendak mendekati diri. Yakni kehendak perasaan diri tu dengan Allah. Dia panggil iradatut taqarrubi. Kehendak mendekati diri kepada Allah. Yakni perasaan dalam diri tu duduk dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab bila orang buat amal yang ikhlas kepada Allah. Maka perasaan diri dia duduk tergantung dengan Allah. Tak nampak pula. Nampak tak? Supaya kita buat kerja untuk tokeh. Tak, maka kita nak kepada kepujian daripada tokeh. Maka perasaan dalam kita buat tu kita nak nampak tokeh puji. Nampak lagi? Tapi bila ibadat atau suruh ni kita buat ni perasaan kita tu nak mendekati diri kepada Allah tu. Dengan cara ada perasaan dalam ibadat. Perasaan nak Allah Ta'ala sahaja nampak. Tu tak? Baca dah. Baca sekarang ni. Ayah panggil sifat perasaan. Syekh Daud Al-Fatani disebut. Iradatut taqarrubi ila Allah Ta'ala. Tak. Tapi dia kata min ghairi qasdin akhar. Tak. Daripada ketiadaan kosak yang lain. Sifat min ghairi qasdin akhar, daripada ketiadaan kosak yang lain. Gapo qasdin akhar? Bayar pada qasdin akhar. Min huzuzin nafsi. Huzuz itu jamak pada hazi. Daripada segala habuai bagi diri. Jangan nak kosak apa. Macam kita tak. Habuai bagi diri. Contohlah ni tak. Kita bukan nak kata kok orang lama orang kata orang. Tak tak. Contoh tak.
Macam supaya kita pergi ngajah. Kita ada kosak habis diri, kita nak ada duit. Tu je panggil habis diri. Kalau kita nak kepada ikhlas ni, ya tak ada kosak habis diri. Sebab apa? Sebab muka kerja orang jadi Nabi Rasul. Kerja kita orang tahu ni, ya kena menyapa dah. Gitu. Ada habis diri. Hak demo nak sedekah sama sedia tu, kita terima lah. Enggak demo nak sedekah. Cuma orang panggil, lik demo tu bui kerana tilik kepada pergerak geri makan minum orang. Tak? Tapi lik kita ni kena jaga hati. Tu lah lik kita. Jaga hati. Kalau boleh jaga hati tak apa. Kalau tak boleh jaga hati ke, ya. Jadi sifat lain lah. Ya deh. Ada satu juga tak? Ayah agak merah. Ya tak? Ala kita tak ayat dah. Bahkan alah kita pun tak buka kira demo wi ya pun tak ada cara lah. Tak ada cara. Jadi nampak dah. Ikhlas ni masa payah. Allah Allah tak. Tapi boleh nak belajar lah, belajar ikhlas tak. Ya bab tasawuf ni ya tak boleh baca buru-buru pergi tu. Pekoh tak apa. Tasawuf mu nak peki tak. Qalla dzalikal hadu au qaza. Qalla ni dia panggil tepat ta'mim lah. Tepat ta'mim pada kata apa nama qasdin akhar min huzuzin nafsi. Dia panggil tepat ta'mim. Soalan kata sama ada sedikit demikian ulih demikian itu habueh au kasuru atau boleh qalla ataupun banyak ia demikian habueh. Sikit ke banyak ke kalau ada niat lain pada Allah dia tak panggil ikhlas dah. Tak ada niat demo nak wiali pasal timai terawih. Tapi ada niat nak tunjuk tetes suara sedap. Apa ya kau? Tak ada niat apa suara sedap ke apa. Nak ajak kata amolah cakroe. Jadi waktu tu ya selera habis. Apa kata? Qalla dzalikal hadzu au kasb. Tapi jangan tinggal amal. Tarkul amar riya pula. Tinggal amal itu riya. Betul. Amal tak boleh hamba kalau hamba buat apa tak ikhlas hamba tak pergi terawih. Tak. Sebab apa? Sebab kalau hamba pergi jadi tak ikhlas kau. Tu tak boleh tarkul amar riyaun. Tinggal amal tu satu riya dah. Kerana perasaan di dalam diri tu rasa comel. Jadi ujuk pula tu. Tak boleh nak buat. Tapi kita berdoa lah. Buat dulu. Fa idza taraqal amala adna hazzin mimma tasrihu bihi an-nafsu zahlal ikhlas. Allahu akbar. Wa idza taraqal amala. Wa idza taraqal amala mafhum qadah. Dan apabila menghendaki kita panggil apabila ada kosak. Ambil maksudlah. Apabila mana apabila ada kosak al-amala akan amal. Makna dalil amal. Kita panggil gitu. Apabila ada kosak dalil amal, fa'il dia. Adana hazin oleh sekurang-kurang habueh. Ada sikit ada dalil. Tak ada lah kata nampak 5,000 ke sebulan. Tak ada lah nampak 70 riyal di dalam sapu ke. Sikit ada. Tahu tak? Sikit ada. Pergi banyak-banyak ni. Sikit nak apa? Nak boleh telur 2 butir. Sikit je benda. Dia kata mimma. Tak. Daripada adana hazin. Mimma daripada barang. Tasrihu bihi an-nafsu. Tak. 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 Yang menutup kita panggil yang menenih. Yang menutup yang menenih. Bihi dengan dia dengan ma an-nafsu oleh diri. Daripada barang yang wasa nak jadi tenang buat diri sikit. Yang menutup yang tak, yang menenih, yang ada perasaan nak ada juga sikit. Dia jawab pada kata iza zalal ikhlas. Nah cailah. Ada sikit ya. Maka panggil nak ada kok gi diri. Tak boleh banyak gi dia. Nak ada kok.
Bila ada kita, ada. Ai, kata gini. Ai, goyah lagi tak. Wa in, goyah pada zalal ikhlah. Goyah deh. Wa in kana qasdut taqarrubi. Dan jikalau adalah kosak mendekati diri, dah ingatlah mendekati diri itu bukan diri makna jasad dah. Diri makna perasaan tu. Walaupun dia ada kosak mendekati diri kepada Allah Ta'ala tu bagian khabar masih ada lagi. Apa lagi? Maknanya masih peratus duk kosak ikhlas tu ada sikit. Tapi habuai diri aku tak si tinggal juga. Nuk juga bahagian yang menyenir diri, bahagian menutup hak diri. Tak. Aku gini, ikhlas dah. Kerana Allah dah. Tapi aku nak juga orang berminyak sebotol. Yang mari juga habuai tu Habuai tu. Habis juga. Sebab apa? Ilat pada zalah lagi. Ilat pada zalah ikhlas. Li adami khulusihi lillah. Kerana ketiadaan bersihnya, bersih amal lillahi ta'ala. Ada juga. Ada niat. Ada niat tu dah. Mana dalam kita pergi panggil tu, ada niat halus dah. Ada tunjuk apa biar nampak muka tak apa dah. Mana ada niat gorok lain dah. Macam tak layak. Kalau orang kaya panggil, macam tak boleh lupa. Nagi. Tak. Kalau makcik tak apa gitu. Padahal orang kampung supaya tak. Bila kita tidak ada uzur gapo memperkenalkan orang panggil ni. Terjanji tak? Yalah dah. Oh, payah. Dah halim dia. Insya-Allah. Ramai kakak dia panggil tak? Insya-Allah. Qala al-Imam al-Qushairi. Telah berkata oleh Imam Qushairi rahimahullah. Ia katanya al-ikhlasu. Bermula ikhlas ni gapo? Ifradu haqqi subhanah. Mengasing, menunggah. Udara. Mengasing, menunggah. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fit ta'ah di dalam ta'ah. Asing tunggah kosong. Dalam ta'ah. Bil qasdi dengan kosong. Wahwa dan ia. Ya ifra' ni. Ayyuridah. Bahawa kehendak ia seorang bita'ati dengan ta'at seorang kehendak at-taqarrubah akan mendekati diri ila Allah Ta'ala. Tak? Duna ayyi syai'in. Tidak ada yang mana satu. Duna ayyi syai'in akhara. Tidak ada yang mana suatu yang lain. Bayar pada syai'in akhar. Apa? Min tasannu'in li makhlukin. Daripada berbuat-buat untuk manusia. Makhluk sini. Kalau kambing, kita tak buat duk dia makhluk. Nama orang apa maya untuk nampak kambing tengok. Dok, dia tak kena. Dia kena manusia. Ambil suka tak. Kucing duk depan ke. Apa ambil kosok molek takut kucing tengok. Tu tak nak kira. Dah tu. Tak. Ada tak? Jadi kita tasannu' tu buat tak ada. Patah makhluk tak. Tak. Kalau bunyi kan. Belum masuk maya perdu, maya lama. Tak. Ada problem. Pada cepat maya dia tak ada sunat. Ataupun sunat cepat benar. Kau beli lama tak. Muka kita tunggu nak maya dah. Lepas tu tak ada orang turun lalu. Ataupun maya cepat benar. Wallahualam hak terpulang kepada dia tak. Jangan nak. Tapi nak cari ikhlas ni. Ayah. Kau nak tunggu lengok ada. Kita senang bahkan gimana lain ya. Kaki rau masa nak macam ni. Mai nak ke sini betul temu demo boleh. Mai kau luar. Mai temu besing gitu. Awik tisabi mahmadatin indan nasi. Awik tisabi mahmadati indan nah. Ataupun atas balik tasannu'in. Ataupun daripada kita panggil iktisab. Usaha nak dapat kepujian. Iktisab mahmadah.
Mana usaha nak dapat kepujian indannah di sisi manusia. Nak juga bagi puji. Seorang ulama dia duduk semaya. Bila dia duduk semaya, saat ni orang pakak tengok, Allah, ning dah cara ulama semaya lagi ni comel. Bila dia sudah semaya, Assalamualaikum. Tak ada beri salah dia kata. Hokmu duk tengok tu kerana aku duk depan mu ya tu. Jadi mu nampak kata comel ni. Tapi dalam hati aku ni tak ada sikap apa dia kata. Sebab kerana duk depan mu. Sebab dia kata la taru ke. Jangan kamu ni tertipu. Jangan kamu tertipu dengan benda yang duduk di hadapan muka. Dengan suatu perkara bisya'in baina yadal wajhi ke. Jangan kamu tertipu dengan suatu yang duduk di hadapan muka. Yalah dah. Sebab orang nampak lagu tu lah. Bish. Wamah ma'atah balik pada tasannu'i. Wamah wa mahabbati madhin. Dan suka kepujian. Tak ada usaha nak dapat kepujian. Hak ni pula suka pujian minal khalqi daripada makhluk. Makna lagu. Bila dia mau puji, senyumlah. Tu jangan minat kau tu. Dah mana? Tu dia banyak ada hak lain tu. Ni kau ada sudah tu. Allah. Kita ni letih. Baca tak habis orang orang lain ni. Habis share dah. Tak ada puji ke abu. Dah. Ya lah dia. Aduh. Habis share dah. Sudah buat tu beda. Saat buat tu beda. Mahai buat tu beda. Masyari buat tu beda. Rok tu buat tu beda. Lah tak ada puji ke abu lain ni. Barulah makmah tu. Sedap. Ya dah tu juga. Juga dah. Au maknan atau balik tasan. Atau daripada satu makna minal ma'ani. Daripada beberapa makna. Ikut mana. Hak asal kata lari pada tajuk asal. Siwat taqarrubi hak makna tu hak selain daripada dekati diri dak. Bihi dengan dia dengan syak itu apa cara ilallah atau syak dah makna tak apa. Lain daripada dekati diri dengan sesuatu atau makna tadi ilallah taala. Hak lain pada dekati diri dak. Lari belakang. Wa yasihu dan sah juga, boleh juga. Ayu qala bahasa nak kata ginilah mudah. Al-ikhlasu bermula ikhlas ni gapo tau. Tasfiyatul fi'li. Ni baju ni. Membersihkan perbuatan. Takluk membersih an muhallahazatil makhluk daripada sila napa ingat kepada makhluk. Nanti bagi itu asal kita. Bersih perbuatan daripada sila napa ingat kepada makhluk tu. Itu. Baik kelah. Makna dalam buat amal ni tak ada napa. Tapi kalau sekarang lah dok. Mari terawih. Tak telefon bawah. Dok. Lepas tu pula buka telefon. Ada masa. Macam kau. Apa? Baru batal grup kau. Boleh. Baik itu akak lagi. Balas dah kau. Lagi. Akak lagi. Aku babu uzur berat. InsyaAllah. Tu akak lagi. InsyaAllah. Itu tak. Daripada silakan apa kepada makhluk. Jangan ada tidur lah. Mari ajak dulu lah. Boleh tidur. Kepul tu tak. Tak apa. Kita baca itu lalu lah. Kakak tu tak. Sebabnya kalau tu jadi. Pula tak. Wayam bari al-hudur. Wayam bari al-hudur. Habis dah. Tengok luar. Wayam bari al-hudur. Dan saya dia oleh hadis. Gapo hadis? Wahwa yahudu ni gini. Ayya'lama ma yakulu wa yaf'alu. Hadis ni kak bahawa tahu ia seorang ma yakulu barang hak dia kata ia seorang wa yaf'alu hak dia buat. Tu panggil hadis. Hadis ni dia tahu hak dia kata, dia tahu hak dia buat. Dia khabar hak dia kata, dia khabar hak dia buat. Hadis. Sahabat dia mau kata ustaz. Saya saat ni semaya berasa hadis molek. Siapa saya tak ingat rakaat. Tu bukan hadis. Hadis-hadis ni dia tahu barang hak dia kata, dia tahu barang hak dia buat.
Lo ni ya rakaat kelima banyak kata hadis. Atau bukan hadis tu. Hak tu lah. Hadis-hadis ni kena kapal. Tak kena. Wal khusyuk dan khusyuk. Dan khusyuk ni gapo? Wahwa khusyuk ni sukunul a'da. Ni beza dia. Ialah tetapkan anggota wa hudurul qalbi dan hadir hati. Betul tak? Itu dia panggil khusyuk. Khusyuk tetap anggota dan hadir hati. Ia nak jadi berlazim lah. Bila seorang tu tetapkan hati, lazim daripada tetap hati, anggota jadi tetap. Tapi bila seorang tu hati tak tetap, maka anggota pun yang akan dia tetap lah. Sebab apa? Sebab anggota ni rakyat bagi gajuh. Nampak tak kira? Nampak tak? Ia nak jadi lazim tetap ni. Kita tengok zahir lek luar, tapi ia sebenarnya ia lazim ni yang mari ikut hati. Kalau hati orang tetap dan tenang, maknanya ia tak bergerak jadi kosi. Tapi kalau hati tak tenang dan tak tetap, mana anggota lek luar ni akan jadi gerak kosi. Padahal zahir hak kita tengoknya tetap anggota maka tetap hati. Atau zahir. Tapi sebenarnya ia mari daripada sebelah lek dalam tu lagi lah. Dalam tu baik, luar ni baik lah. Bagaimana nak rakyat tu berbuat baik dan taat kepada pemerintah dalam keadaan pemerintah dak menzalim rakyat. Tak jadi. Dia kena raja tu tak, maknanya betul comel sungguh, barulah rakyat kata taat. Lagu tu kaedah dia tu. Tengok. Wayam bari dan saya gio al-huduru hadis. Wahwa hadis ni gapo? Ayya lama ma yaqulu wa yaf'alu. Dereh. Al makna gini, annahu basa. Yang bari saya gio alal abdi di atas hamba. Saya gio oleh ayya ataniyah. Oleh bawa mengamak-amak tila ia abdi. Bil huduri dengan hadis fi solati di dalam semaya. Tu kena amati perhati jadi hadis dalam semaya. Wahwa ia hudur ni gapo? Tarikh sini pula. Ayyafrughal qalbah. Bahawa mengkosong boleh atau baca ayyufrighal qalbah. Bahasa mengkosonglah ia seorang abdi al-qalbah akan hati dia. Takluk pada yafru, mengkosong an jami'il khawatiri daripada semua litasnya dalam hati. Lepas tu, ia nak jadi lepas kosong semua litasnya dalam hati, makna belum maya kena tahu dulu. Apa lagi? Ia nak jadi kosong segala litasnya dalam hati ni, maknanya belum semaya kena tahu dan buai dulu. Kalau belum maya kita tak tahu dan kita tak buat, bagaimana dia nak kosong? Cari anak koci tak ilah, lepas tu kita semaya. Ia tak kosong. Maka dalam maya, ia tak ada hudu hati kepada Allah, ia akan hudu hati kepada anak koci. Maknanya dia kena tahu dulu. Kalau anak koci cari tak temu, duduk relax, cari bertemu. Kalau duduk maya dengan cara lagu tu, siap. Tak ada hati-hati. Hatta sehingga ya'lama hingga tahu seorang ma akan barang yakulu yang baca ia seorang takdihu lah yakulu lah. Tak, ya dalam min qiraatin wa zikrin wa du'ain wa yaf'alu dan buat min arkan wa sunani. Dia tahu belaka. Dan ni dak ale rukun gapo lah ni aku buat gapo lah ni aku duk khabar diri tak. Wish. Ya belaka ni deh. Wal adabu dan bermula adab ni gapo pula? Khabar alla yashtagila bahawa ialah bahawa tidak sibuklah ia seorang fi solah dalam semaya illa istisna pada tak sibuk. Malaikat kecuali. Hak ni kita kena sibuk. Fi makna pada makna ma yaquluhu. Barang yang kata ia baca ia seorang akan mah tu sibuk ni. Dalam maya tak ada sibuk. Malaikat sibuk ngau ni. Gapo tik bahaya pada ma? Min qiraatin wa zikri wa du'ain. Kalau kita duk sibuk ngau ni tak apa. Tak, sebab dia panggil adat dia. Tapi kalau sibuk dengan hak lain tu, tak jadi. Tak.
Wa tafrigul qalbi. Dan bermula mengkosongkan hati. Betul tak? Ta'di munasabah sini ya buat mari tafriq. Ta'di molek baca dengan ayyufarrighu. Sini ni sebab masdar you angin tahu. Ta'di ke? Hak bagi dia baca yufarrighu. Wa huwa ayyafru tadi baca ni. Ayyufarrighu. Baca gitu. Munasabah. Tengok di masdar di bawah. Wa tafriqul qalbi. Dan maka mengkosong akan hati an jami'il syawari, daripada semua kesibukan, daripada semua gangguan, daripada semua capuran dalam hati. Nanti panggil syawari. Segala benda sibuk-sibuk lah. Sulu. Benda hak muduk berasa sibuk tu macam mu kena kosong dulu. Nangis suruh hak nu dah. Suruh MAD minum juhu dah. Dia tu selerak. Tak. Sebab kalau orang hak duk tahai burung ke. Tak. Dia maya belah-belah. Jebak duduk belah tu. Belah-belah. Seroyak dia nak hadir hati. Tak. Bunyi bah dah tu burung lah dah. Tak ada hati. Supaya juga orang ngai. Tak. Dia tak hadir hati. Sebab apa? Sebab bila dia ngai ni dia duk rasa cara nak ada hati dia kena kara dulu, tak tepi dulu. Macam bau kosong. Ni tu lepas apa itu maya belah-belah. Kali dia lepas mata kaya maya belah-belah, mak dia tak kosong. Sebab hati dia tak kosong, dia duduk syawari dia tu. Walau diniyatan. Tak. Mana? Walau kanatil syawaril. Walau diniyat walau kanatil syawaril. Dan jikalau adalah segala kesibukan tadi, diniyatan yang bahasa agama. Maknanya kan bahasa agama? Ia duk sibuk dalam maya, diingat tentang hukum. Hukum pekoh. Orang duk tanya pasal cerah. Dia duk tanya pasal edah. Dia ingat. Alam maya. Alam maya. Tapi dia duk ingat hukum hukum edah, hukum nipah. Dalam ibanah malih lagu mana orang masalah. Dia ingat lemah je. Walau lagu tu pun. Kena buah. Dia tak panggil hudurul qalbi. Tengok boleh tak? Tafriq tu mubtada. Khabarnya a'wanu alal huduri fis salah. Bila kita kosong. Ialah terlebih menolong. Terlebih membantu. Ialah terlebih menolong. Ialah terlebih membantu alal huduri di atas hadir fi solah dalam maya. Mana nak jadi hadir ni macam mu kena kosong betul. Tahu tak apa. Sebab ada ke hari-hari hak kita rasa tak sibuk, kita maya sedar. Hari-hari hak kita rasa sibuk ni macam kita maya tak sedar. Tengok perut sakit. Tak ada beri salat, ada perut nak unggah dah. Assalamualaikum. Tak, makna di dalam rakaat yang ketiga tu syawari lagi dah. Syawari hati dia tak kosong dah. Itu dah. Qala al-Imam Al-Haddad rahimahullah taala. Wa 'alaika bis-shalah fa'rif haqqaha wa makanaha min dini rabbika wakhda wahsin muhafazatan 'alaiha wahduran fiha wala taghful wala tatanawwa tatawazza. Imam Ahmad kata gana alaika ai ilzam alaika. Lazimlah di atas kami, di atas angka tu bisolawati dengan sembahyang. Mungkin lazim dengan sembahyang. Tapi fa'rif haqqaha. Dan hendak tahu engkau akan haknya hak sembahyang. Lazim tu sembahyang tu hak bagi sembahyang pun guna tahu juga. Bukan kata lazim semaya kok semaya saja. Hak bagi semaya mu tak tahu. Tu tak kena. Hak bagi semaya ni khusyuk dan khuduk. Faham tak? Wa makana atas balik pada haqqah. Dan mu kena tahu juga tepatnya tepat bagi semaya. Tak. Min dini rabbika daripada agama Tuhan engkau tu. Nampak betul tak?
hak bagi semaya dan tempat semaya tu daripada agama tak engkau. Wakhdha atas balik pada fa'rif tadi. Dan hendak rendah diri engkau. Hendak khadha. Kamu tak ada? Hendak rendah diri. Hendak tahulah dirimu ni. Wahsin, wa ahsin tu lah. Wahsin cuma baca dengan cara syair. Wahsin. Dan hendak elok engkau. Muhafazatan. Kerana nak jaga alaiha ala solah. Comel lah maya. Kerana mu nak jaga dak atas diri semaya. Bukan mu nak buat wil palpah. Wahduran. Atas dak lagi. Tak. Dan hendak hadir engkau juga. Nampak tak tak? Dan hendak hadir juga. Fiha di dalamnya, di dalam semaya. Tengok boleh. Bunyi semaya tu so yo. Dalam maya tu 3. Fa'rih haqqaha wa makanaha min dini rabbika. So, wakhdha 2. Wahsin 3. Mudah. Tak, lagi pula wahduran 4. Maya tu so, tapi kena ada 4. Tahu hak semaya, rendah diri, elok pula buat, hadis hati pula. Lepas tu pula, wala tarful. Jangan engkau lalai. Wala tatawazza dan jangan engkau berbahagi-bahagi. Ingat kau nu atik. Ece. Mari pula ingat kau nu, gi kau nu. Jangan engkau berbahagi-bahagi berece lagu tu. Qala al-muallif rahimahullah taala anil khutub. Kata muallif rahimahullah taala anil khuduri fi shalah. Daripada khuduk dalam semaya ni. Rendah diri ni. Gapo khuduk dalam semaya ni? Huwa ia khuduk ni samaratu ma'rifati rabbi. Buah bagi kenal akan Tuhan. Khuduk ni ialah buah daripada kenal akan Tuhan. Nampak betul tak? Hasilnya daripada kenal Tuhan. Panggil tak? Bila orang ni kenal Tuhan, maka ia akan jadi rendah diri kepada Allah. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa-siapa kenal Tuhan, nascaya kenal diri. Diri aku jadi hamba, Allah Tuhan aku. Maka rendah diri dia. Itu kaedah dia. Wa haqaratun nafsi. Tak, atas balik samarah. Dan lekeh diri. Berasa dalam hati mari, Allah hinonya diri. Biar wa bidzalika. Dan dengan demikian itulah Abu Zaid. Demikian khuduk tadi tu. Bila kita mari khuduk hasil kenal Tuhan dan lekeh diri, dengan sebab ninglah takluk muqaddar pada kata kamal belakang. Dengan sebab ninglah kamalus solati sepenuh semaya. Nak semaya tu sepenuh. Tak, kenal Tuhan. Lagi pula berasa lekeh diri. Itulah tubik pada ahli tasawuf kata man arafa rabbahu arafa nafsah. Kenal Tuhan, kenallah dirinya. Wal khudu kata rak. Nampak panjang. Wal khudu wallahu a'lam. Subhanakallah. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu